Alam sekitar merupakan anugerah yang tidak ternilai daripada Yang Maha Esa. Alam sekitar dipenuhi dengan pelbagai sumber berharga yang banyak memberi manfaat kepada segenap umat manusia seluruh dunia. Malaysia terkenal dengan kehijauan bumi turut membangun kepelbagaian sumber asli. Tenaga merupakan sumber yang amat penting bagi sesebuah negara. Begitu juga dengan negeri Melaka. Malaysia merupakan negara yang kaya dengan sumber tenaga seperti tenaga solar, tenaga hidro dan hidrokarbon. Bagi mengupas dengan lebih lanjut tentang tenaga solar di bumi Melaka, kru TVPSS Semendar telah berpeluang mengunjungi KMB 5MWP Solar Farm di Rembiah, Alor Gajah, Melaka dan telah menemu ramah salah seorang jurutera yang bertanggungjawab di tempat tersebut. Selamat petang Tuan, saya Kasino Syifa, wakil dari TVPSS SMK Selanda. Izinkan saya untuk mengambil masa Tuan sedikit untuk menemu ramah Tuan. Sebelum kita pergi dengan lebih terperinci, bolehkah Tuan memperkenalkan diri terlebih dahulu? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Abdullah. Saya merupakan seorang jurutera di Kumpulan Melaka Berhad dan berkhidmat ataupun bertugas di bawah jabatan ataupun unit bagi pihak KMB 5 MW Peak Solar Farm. Sebelum tu saya mewakili daripada Kumpulan Melaka Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebab sudi untuk datang melakukan lawatan tapak di KMB 5 MW Peak Solar Farm dan saya mewakili daripada syarikat Kumpulan Melaka Berhad lah sangat berbesar hati untuk melakukan sesi temu ramah ini bagi membantu pihak TV PSS SMK Selanda untuk melakukan temu duga dan juga menjawab segala persoalan lah berkaitan dengan projek yang akan dilaksanakan. Bilakah tarikh pembinaan dan jumlah keluasan ladang solar ini? Okey, berkenaan dengan solar farm, KMB 5 MW Peak Solar Farm terletak di lokasi Melaka World Solar Valley, Rembiah 7800 Alor Gajah, Melaka dengan keluasan sebanyak 17.29 ekar. Tarikh pembinaan bagi KMB 5 MW Peak Solar Farm adalah bermula pada 1 Februari tahun 2012 dan telah siap dibangunkan pada 31 Mac 2014. Apakah fungsi ladang solar ini ditubuhkan? Okey, fungsi ladang solar ini ditubuhkan yang pertamanya adalah untuk menjana tenaga diperbaharui daripada tenaga solar dan juga untuk menjual kepada pihak Tenaga Nasional Berhad. Jadi tujuan utama pembinaan KMB Solar Farm ni adalah dari segi komersial untuk mendapatkan pulangan pelaburan khususnya kepada pihak Kerajaan Negeri Melaka. Apakah fungsi ladang solar ini ditubuhkan? Bagaimana pula tenaga solar dapat menghasilkan tenaga? Cahaya matahari menghasilkan iradian ataupun kita panggil radiasi cahaya matahari. Jadi sistem solar mengandungi dua bahagian iaitu pada bahagian DC dan juga pada bahagian AC. So pada bahagian DC, direct current energy, merangkumi komponen seperti solar panel dan juga solar kabel. Jadi solar panel ni akan menangkap cahaya ataupun radiasi daripada cahaya matahari ini dan menukarkan cahaya tersebut kepada tenaga elektrik. Jadi solar kabel pula akan mengalirkan tenaga elektrik yang telah ditukar tadi kepada sistem inverter. Jadi melalui daripada sistem inverter ini akan disambungkan terus untuk ditukar kepada AC energy ataupun alternating current untuk masuk kepada sistem grid ataupun pencawang KMB. Baiklah, setakat ini sahaja sesi temu bual kita. Dengan ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian Tuan untuk menjawab segala soalan daripada pihak kami. Semoga segala maklumat yang Tuan berikan ini mampu memberi impak yang positif terhadap projek yang akan kami jalankan. Baiklah, setakat ini sahaja sekian. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Tenaga solar ialah tenaga yang bersih dan boleh diperbaharui. Tenaga solar adalah cara terbaik untuk mengurangkan jejak karbon dan boleh mengelakkan dari berlakunya pencemaran alam sekitar.
negeri Melaka tidak terkecuali, malah bakal menjadi negeri pertama di Malaysia sebagai negeri pintar dan berteknologi hijau menjelang 2035. Saya, Wira Khalif melaporkan dari Ladang Solar KMB Alor Gajah, Melaka.